Mahkamah Tinggi Syariah Seremban pada Selasa 3 Februari menetapkan pihak defendant yang juga penyanyi Nubahan Ahmad 40 tahun untuk memasukkan pembelaan berhubung tuntutan harta sepencarian dengan bekas isteri Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik 36 tahun. Ia susulan kegagalan proses sulh antara bintang kelahiran Akademi Fantasia AF itu dengan Afifah selepas penyanyi berkenaan tidak hadir pada 8 Januari lalu. Pada prosiding sebutan pada Selasa, Nubahan sekali lagi tidak kelihatan di mahkamah dan hanya diwakili peguamnya Muhammad Rizwan Ramli bagi menetapkan tarikh selanjutnya berhubung tuntutan saman berkenaan. Terdahulu, Afifah yang mesra disapa Dr. Fee tiba di pekarangan jabatan berkenaan kira-kira jam 10 pagi sambil ditemani ibu bapanya sebelum ke Mahkamah Tinggi Syariah bersama peguam Datuk Akbardin Abdul Kadir. Akbardin berkata mahkamah menetapkan 11 Mac ini untuk sebutan semula kes. Sementara itu, Dr. Fee berharap penyanyi Nubahan memegang kata-katanya sebelum ini untuk berkawan demi kebaikan anak-anak. Pepengaruh itu berkata dia berharap pemenang tempat ketiga Gegar Vaganza musim ke-12 itu dapat memberikan kerjasama dengan hadir ke mahkamah terutamanya pada tarikh penting. Jelasnya walaupun dia sudah berpindah dan mula membuka lembaran baru, namun dia tetap akan memperjuangkan hak ke atas anak-anaknya.